kali ni adalah trip last minute trip tau, iaitu dekat Batam. So actually perjalanan kita start dari KL. So kita drive dulu dari KL sampai Johor. Lepas tu kita akan park kereta dekat Setulang tau, sebab dari sini kita nak naik ferry terus ke Batam. Perjalanan dari KL ke Johor agak jauh juga sebenarnya, tapi sebab excited nak pergi Batam, kita redah je lah. Kalau korang nak buat trip macam ni, jangan lupa beli tiket ferry siap-siap tau. Kita beli melalui Redbus, lagi senang sebab boleh book awal sebelum sampai. Dari Setulang, kita akan naik ferry terus ke Batam Center. First time aku buat trip macam ni, so honestly agak excited jugalah. Perjalanan ambil masa 2 jam setengah je untuk sampai ke Batam Center. So korang kena sabar dan menunggu. Tengoklah view-view dia. Okay, untuk hotel pula, honestly aku memang tak sempat nak buat research sangat sebab trip dia betul-betul last minute. Aku just cari hotel yang paling murah, tengok review sikit-sikit, lepas tu book je. So aku stay dekat Osaka Hotel. Tapi kalau korang tanya aku tak recommend korang stay area Osaka ni, sebab kawasan luar hotel tu memang kawasan pasar, macam-macam bau ada. Tapi nak cakap hotel tu tak okey, sebenarnya hotel dia okey. Dalam hotel dia bersih, bilik pun selesa. Cuma masalahnya bila korang keluar je dari hotel, ni Osaka ke Batam? Actually, korang mesti tertanya-tanya, aku datang Batam ni nak buat apa kan? Honestly, aku datang sini sebab nak food hunting je. Sebab makanan dekat sini murah kan? So, memang tujuan utama kita nak makan dan makan. Tapi untuk first place ni, aku nak cari tempat yang boleh chill-chill, tengok sunset sambil tengah lagu. So, kita decide nak pergi Blue Fire Club dulu. Aku sebenarnya tak expect apa-apa pun, sebab plan trip ni memang last minute. Tapi kita tengoklah nanti tempat ni macam mana. Boleh chill ke tak? Sunset dia cantik ke tak? Jom ikut aku. Okay, hari kedua aku order bebek bakar and guys, serius sedap gila. Yang paling best, harga dia memang murah sangat. Tapi aku minta maaf, aku lupa harga dia berapa. Datang sini tak makan nasi padang memang tak sah lah. Korang tinggal hanya pilih je, sebab dekat Batam ni memang banyak gila nasi padang. Cuaca Batam ni memang panas, so kita singgah dekat Cendol Jayanti untuk try cendol durian dia. Serius, memang ngam makan benda sejuk-sejuk macam ni. Lepas tu kita sama pula makan mie ayam dia, simple tapi memang kena dengan tekak. Kalau korang datang Batam, memang kena try seafood dekat sini sebab seafood dia fresh gila. Harga pun memang berbaloi. Nak pilih ikan, udang, sotong, macam-macam ada dekat sini. Sorry guys, video dekat sini tak banyak sangat sebab masa ni bateri dah low. Tapi memang puas hati makan dekat WW Seafood ni. Seafood dia semua fresh, pilihan pun banyak dan harga memang berbaloi. Next, kita pergi Bajawa Flores pula untuk chill-chill dan OOTD. Guys, tempat ni memang cantik. Vibe dia macam ala-ala Santorini gitu. Yang bestnya, tempat ni agak privacy, sesuai kalau korang nak duduk santai, ambil gambar dan enjoy view. Makanan dia pun sedap sebab dia konsep cafe. So, menu dia lebih kepada makanan cafe macam tu. Memang tempat yang sesuai untuk lepak petang sambil minum-minum dan ambil gambar cantik-cantik. Dah masuk hari terakhir dekat Batam. Sebelum balik kita singgah sambal bakaran dulu. Guys, sambal dia memang pedas gila. Makan sambal berpeluh tapi serius, sedap dan puas hati. Lepas kenyang, kita terus gerak ke Batam Center untuk naik ferry balik KL. Sedih juga trip dah habis, tapi memang puas hati sebab dapat food hunting banyak tempat dekat Batam.